polis menahan dua beradik yang dipercayai mengambil upah sebagai pengutip hutang Ahlong dengan menggunakan pistol tiruan buatan sendiri dalam satu serbuan di Kampung Seneng Jelawat kira-kira jam 5 petang semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu dipercayai aktif sejak Oktober tahun lalu dengan tujuan menakut-nakutkan penghutang di sekitar negeri Kelantan. Setelah kita buat pemeriksaan di lokasi, dapati kita dah menjumpai satu selaras senapan buatan sendiri, dua pucuk pistol tiruan, dua pucuk pistol buatan sendiri, dan juga holster dan sebagainya lah. Jadi dikatakan orang kedai best itulah. Jadi di Kelantan ni bila orang kedai best ni kita utama bagi je lah. Welder dia buat grill tukang besi. Kat rumah dia buat grill kan. Dia beli melalui Shopee barang-barang tu, dan juga dia belajar melalui YouTube. Alat-alat tu dia beli melalui Shopee. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan, Kota Baru hari ini. Muhammad Yusof berkata siasatan mendapati kedua-dua suspek berusia 34 dan 37 tahun itu telah mengutip hutang Ahlong berjumlah kira-kira RM200,000 di sekitar Bacok dan Pasir Putih. Jelasnya, kegiatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan selain kerja hakiki mereka sebagai tukang besi. Tambah beliau, kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau serta didapati positif dadah. Nur Atirah Azman bersama Jurukamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.